Boleh tak lengah-lengahkan salat jemaah sampai setengah jam? Boleh ke fadilah? Jawabnya, tengoklah semayang mana. Nak semayang mana? Dia semayang empat ni, semayang subuh, semayang zuhur, semayang asar, semayang maghrib. Afdal sekali, waktu paling afdal iaitu selepas azan dan iqamah. Melainkan semayang isyak, dia ada dua waktu. Dua ulama dalam mazhab Syafi'i, satu mengatakan afdal macam hak lain, awal waktu, satu lagi awal dilewatkan afdal. Jadi waktu isyak lah yang ada dua pendapat ulama. Dah boleh nak buat tengah malam, boleh jemaah pukul 11 malam, boleh waktu isyak, kerana dia ada kau. Dah hak lain tak ada lah, paling lebih awal lebih afdal, lebih awal lebih afdal. Sebab tu dia waktu sembahyang dia ada waktu afdal, waktu karahah, waktu jawab, waktu ikhtiar, waktu tahrim. Nah,